Kita makan dulu. Dah sampai. Ayam gepuk favorite kita orang. Tu dia punya. Ha? Nak pergi mana, Dek? Nak tunjuk kat video. Oh, okey. Ayah Afa beli apa tu? Beli gula-gula. Yara makan roti. Okay, jom kita makan dulu. Tu Cantik. ada anti. Ayam gepuk. Ayam popon. Ayam gepuk pandai dah. Ayam. Tak dah. Air standby. Sudah? Baby. Mami tunggu I meja. So, kita dah siap makan. Kita nak pergi LRT Siti Wangsa. Siti Wangsa ke Jelati Sekarang nak turun kat Jelati Jelati lah. Di toilet dulu Toilet dulu. Yafa nak kincang. Dia pergi ke LRT Jelati. Yura happy lah. Yura, coklat Yura tu nanti jatuh. Kita pergi naik LRT Jelati sebab balik nanti kita nak pergi yang apa? Chocolate Fair tu dekat Datuk bawah tu. So senang, kita turun sana kita terus masuk Datuk. Sekarang kita dah sampai LRT Jelati. Kita sampai kat situ. Ya. Dekat rumah. Kan dekat dengan rumah. Orangnya dia dekat belakang. Nasib baik dah tak hujan. Tadi nak hujan. So, kita nak pergi top up dulu IC Mami. Tak ada rasanya tak ada kredit kot dalam tu. Sekarang kita nak top up dulu. Dah tutup abang punya. Dia tak payah lah kan. Ready punya? Dia 10 ada lah lagi. Kita nak top up. Terus sebab tak tahu ada berapa. Cek dulu ada baki berapa. Ya. Boleh cek dulu tak ada berapa? Tak ingat. Mana? Tambah je lah 10. Ni token. Kalau korang beli token kena beli kat situ. So kita pula. Adik tunggu sekejap. Jom dek. Jom kita nak pergi mana dulu? Ke LCC ke pasar seni? Ayam sini. Nak pergi pasar seni? Ke nak pergi ke pasar seni balik baru singgah ke LCC? Lepas tu bawa balik kat kita. Jom sana. Form 2 Putra High. Last dengan Putra High. Okay, jom. Ya. Senang kali ni tak ada bawa stroller-stroller. Mana boleh? Jom kita tengok masuk kita. Jadi IC tu simpan sekali lah. Tak payah. Jom kita tengok masuk. Poket. Ayu masuk jadi. Ayo, home to daddy. Ya, okey. Wah, sekarang ada LRT. Kita boleh ni kita belum lah belah sini. Ni yang belah sana. Ni ke Gombak. Ini ke Gombak. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Kita tengah tunggu lagi 1 minit. Tak dah sampai dah, nampak. Yura cucu. Jom kakak pegang. Jadi.
safety, kindly grab the handhold at all times. Duduk sini. Bagi Daddy duduk satu. Mami kat mana? Duduk dekat priority. Mami Tak apa, Mami nak buat video. Kita tetap lah. Lepas ni Datuk Keramat. Kita tak baju lah. Kita tak dua. Gila dia. You dah happy. You dah happy lah. Awak orang KL. Macam betul orang KL. Bangunan tinggi. Malam kita ni. Kakak ada cucu sana. Bising aku kan. Dia lawan. Baby tu lawan. Best kan? Best kan? Best ke apa? Ada hantu. Rindu macam kat Jepun. Belum. Oh, dia bawa apa-apa. Kita boleh Yang ni yang bawa tanah tu. Kita boleh Belum. You dah happy weh? Dia jerit dia. Happy ke? Awak tahu ke naik apa ni? Awak first time. Oh, dia suka. Kakak sini kakak Acik tu nak duduk. Nafa, best tak? Tapi I tunjuk kat teacher. Nampak Pergi lagi. Wah, tengok tu. Next station, Dataran Merdeka. interchange station to LRT Retapaling Line. Duduk kakak. Cucut. Dah habis. Belum. Berhenti lah. Ramai kan? Dia jejak. Kenapa tidak tutup? You dah happy tak? Ya, aku nak pergi nak cuci kan?
are no lepas ni kita turun. longer outside the Kita train turun pasar station. seni. Okay, jadi elephant seni. Nampak lah. Stesen berikutnya, Pasar Seni. Okay, dia tengok. Stesen sekarang ke MRT Layang Kacang dan stesen Semboyan ke KTM Commuter. Next station, Pasar Seni. Interchange station to MRT Kacang Line. Lepas ni kita sampai. Laki warna cerah dan cerah. 1, 2, 3. Belum. 3. Yeay. Dah sampai. Ni ada air lah. Kita dah sampai. Ay, ramai ni orang. Let's go. Ada apa di sini? Kita dah sampai stesen Pasar Seni. Wah, ada macam-macam juga kat sini. Betul ke? Betul lah kan? Kita tak ada touch lagi kan? Ha, jom. Ni bawah ni tempat kita beli bunga kat belakang tu. So, kita nak pergi jalan-jalan cuci mata. Supaya tak hujan. 1, 2, 3. Adik, elok. Kita dah keluar dekat pintu A Pasar Seni. Wah, nampak tak? Belum sampai dah berseni-seni dah corak. Best kan? Hai orang bawah. Hai orang bawah. Yuya. Yuya sengit lah bang. Yuya sengit. Ya, dah sampai. Kita keluar pintu A. Ikutkan. Tak, kalau ikutkan plan mami tadi, kita tak makan dulu. Tapi sebab lapar sangat. Nak pergi makan malatang tu. Yang apa, Chinese punya sup. Halal, dia halal. Jom. Mami tempoh deh. Rainbow Dash. Wah, ada bas ni. Kita dah naik lah. Dulu. Bas open. Tapi atas dia best. Sekarang. Alah, Yuya tak ada topi ke? Malatang. Tapi dah kenyang lah pula. Yang ni ke? Betul lah, inilah malatang tu yang famous tu. Nak try tapi dah kenyang. Kita dah makan tadi kan. So nantilah next time. Ya. Mami namanya. Ya, ramai orang. Jap. Kita sana lah ni. Kita sana. Kita nak pergi kat tempat ni. Jom. Tepi ni. Yura tu. Pula tu. Tekan button tu. Okay, press. Lagi, press kot lagi. Okay. Kita dah sampai. Nak pergi tempat yang bunga-bunga tu pula. Kakak bersilah. Sini. Tak tahu lah nak makan apa. Oh ni lah yang JK Malatang tu. Yang Mak Lang makan kan. Kan nak makan, nak try tapi dah kenyang. Nantilah kita makan. Ada fish magnet. Cantik lah yang ni dek kan. Ni apa? Ni fish magnet ke? Haa lah. Nak lopin Kami juga nak belilah. 3.20. Nak tak kita beli? Yang wow ni cantik. Wow ni ada warna pink. Wah, tu. Nak ambil ni satu. Aeroplane ni satu. Lepas tu Mami. Ni. ni apa? I love. Oh yang ni tak boleh. Kakak kenapa kakak cabut?
Saya tanya. Yang ni nak ambil macam mana? Mana itu? Sini dia tahu. This one. Yes. No, dia one. Oh, this Okay. one. Jom, payment kat dalam Korang nak apa? Ah? Kau bayar QR. Cash boleh? Cash boleh? QR boleh, cash boleh. Boleh pun boleh. Kamu bayar. Okay, janji Saya bayar. simpan saja. Alright. Kita berpay. Cuba tengok dia lain kat dalam. Cantik lah beg dia. Ni kalau korang nak buat goodies. Goodies nak buat apa? Souvenir. Boleh beli yang ni. Mami kalau pink. Ni lawa pink. Tapi terlalu sangat Malaysia. Untuk kita. Adik, jangan pusing kuat-kuat. Rosak. Shh, jangan rosak. Cuba tengok ada apa yang ni. Boleh beli. Itu getah rambut. Rambut ni bandel pun. Jangan rosak-rosakkan, tak elok. Cuba tengok klip rambut dia cantik tak? Masuk. Tak ada. Macam mana ni? Jom. Sini. Tak ada. Okay, let's go. Ya. Tak ada yang kartun punya klip rambut. Ni stiker. Ni nak Kuromi. Melody Kuromi. Aku nak melodi. Satu. Tu klip rambut. 8. Satu berapa? RM8. Oh. 8, 3, 2. Kejap, sabar. Jangan sabar. Kejap. So kita dah sap. Adik jom. Ni lah Satyam. Bang. Sini sibuk dengan orang bergambar je semua. Mencari pot yang sesuai. Kat sini lah lawa. Kita nak patah balik ke LRT. Cepat dik kereta. Kita nak patah balik ke LRT. Nak pergi ke LCC pula. Cantik tempat-tempat dia kalau buat shoot bergambar ni. Tapi lighting tak berapa cantik sekarang. Sebab dah redup. Kak nak pergi LRT tadi. Akak jangan jalan lubang tu. Cepat kereta tu. Mami, kita dah sampai di Kedai tadi yang kita beli Melody Kuromi tu. Ni kedai tadi. Sini paling besar. Oh, ni berapa tingkat dia? Macam 2 tingkat. Okay, ada lompat Kakak pandai kan? Kak, 1, 2, 3. Kita nak ke KLCC pula. Tu, nampak tak? Nampak? Dah habis, tak ada dah. Tu sungai. Adik, hati-hati duduk belah sana. Kita nak back to KLCC. Lepas tu baru kita balik ke Jelatik semula. Adik buat elok tau kipas tu. Itu platform 1. Kita tengah tunggu LRT seterusnya. Nak back to KLCC and then kita turun jalan kejap. Lepas tu kita ke Jelatik. Panas sekarang. Kesian dia orang. Baby dah tidur. So hot. Stesen berikutnya, Masjid Jami, Stesen Pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan LRT Laluan Sri Petani. Next station, Masjid Jami. Kita ada 4 stesen je. Masuk dalam tu nampak kita kat sana. Adik, pegang diri dik. Hantu. Sini. Ada zombie ni.
dekat Kampung Baru. Lepas ni kita ke KJ10 KLCC. Ada orang lagi kita main air kat bawah tu sekejap. Main air sekejap je. Sekejap. Sila beri pesawat anda kepada bangsa mengandung yang pertama. Pada diam. Anda It's very stesen berikutnya. KLCC. Next station. Okey, kita turun sini ya. Jom break. Diam dulu nak break. Adik, bukan dulu. Kita dah sampai ke LCC. Penat? Jom. Jom kita nak pergi cari taman tu. Jom. Selalu kita naik motor je tu rumah kita situ. Dia orang kata selalu datang sini. Jom masuk dalam dulu. Tengok belakang. Taman. Nak ada ikan. Ada kereta, ada kereta. Jom, jom kakak. Ya, suka awak lambat. Dah, adik lepas kakak. Lepas kakak. Kita dah masuk ke LCC. Pergi cari taman tu. So nice, Tony Brush. Omega. Oh, bagi. Kita nak jalan pergi dekat tempat tema-tema air tu. Water Park KLCC. Ya tak sini. Ya, kecil dulu atas ni tapi tak mandi lagi. Baby dah bangun. Good morning sayang. Macam baby doll. Kat mana jalan dia ni? Jauh nak kena jalan ni. Tu dah ada. Tu. Dah ada. Dah sampai. Ya. Mami kecil-kecil dulu datang mami mandi kat situ lah. Nanti Mami tunjuk gambar. Nauya tak ada. Tak ada, Yura tak ada, Yara tak ada, Yafa tak ada, Daddy tak ada. Wah. 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 Tingginya. So tall. Kita ni macam bukan orang KL. Selalu datang malam. Tengok lampu. Bawah ke atas kan kakak? Bawah kot. Bawah. Sampai tempat nak mandi. Terus
Slow kakak. Sinilah macam pantai. Julia mana? Julia. Tak ada orang. Sono tu dah dapat dia punya. Dia nak pergi selam tak? Nak duduk tak? Nasib baik Mami bawa baju spare. Dah tahu diorang mesti nak mandi. Sebab dalam plan. Mami tak tahu jadi ke tak. That's why dia je lah. Zeska! Ai! Ya nak. Ya duduk sini. Duduk. Ni daddy. Yafa, kakak mana? Seronok diorang dapat mandi kat sini hari ni. Dah lama nak datang. Tiara! Tiara, hai! Adik, jom sana. Kakak SCC. Adik, sini. Tiara! Tiara! Tiara ada sini. Setelah berpanas-panas, korang dapat sejuk. Adik jangan minum air tu, okey? Kakak, dia boleh nafsu slow. Yura. Baby! Baby nak main ke? Baby nak main ke? Alah, Syomela. Nak main tak? Yura. Yura nak main? Dia nak main tak? Nak main tak? Daddy. Baby nak main tak? Mana dah kakak? Mami masa umur berapa tahun kat sini? Darjah 2 mandi kat sini. Jangan pergi kat dalam tau. Mami tak ada. Kencing lah nanti. Dia dah pergi mandi juga. Dadah. Baby. Tak nampak. Wah. Wah, basah. Adik jangan bagi basah daddy tau. Janganlah adik, kesian dia. Muka. Dia tak sabar dah. Dia tak sabar dah. Where's kakak? Kakak mana? Baby. Tak boleh baby. Yura pun dah mula turun. Mami takut basah. Mami dah buka seorang kaki dah. Okey. Adik jangan basahkan Mami. Mami tak ada bawa baju. Mami bawa baju diorang je spare. Sebab dah tahu nak atas sini. Yura. Yura duduk tepi air. Duduk. Duduk sini. Tak ada. Mami tak bawa baju kolam. Mami bawa baju tukar je. Baju salin Papa Zola. Yura ada situ. Ya. Abang ke sini lah. Nanti kalau ditelentang ke dalam air. Buka dulu. Yura nak buka pampers sekejap. Nah, ketinggi orang nampak. Tapi tak ada berak kan? Hehehe
comel. Ni kepala di sini. Kat sini dia buka 10.30 pagi sampai 7.30 malam. Free entry. Tandas pun ada dekat situ je. Kakak, jom mandi belah sana. Mandi sana. Kakak, jom mandi belah sana. Suka awak. Hai, minum air. No. No. Kita bagi ni air kacang tu. Adik, go. Mami lagi takat gambar dia orang. Rindunya. Mami ingat lagi masa Raja 2 datang sini. Dengan sepupu-sepupu. Masa tu Cik Su combo dekat UPM. Kita orang datang jalan. Sisi. Okey, kejap. Jaha, sini je. Adik. Turun sini je. Okey. Adik licin lah, hati-hati lah. Buat apa celah tu? Okay, so sekarang dia dah siap mandi untuk sejam. Tengah tukar baju. Sebaik Mami bawa baju spare tadi macam dah malas tapi bawa juga. Jom kita tukar baju dulu. Kita tengah tukar baju. Panas. Dah tukar baju soda pop. Penat. Masa datang travel dah. Playing tourist in Kuala Lumpur. Kakak ambil sipar adik. Sakit tak adik? Tak lah kalau dah dapat main. Air dah elok kan? Air dah kering. Ya. Air panas. Air itu. Boleh dipakai lagi. Okey. Angkat stokin Mami tu ke atas. Dah siap. Bung cika bung cika bung cika bung. Bung cika bung cika bung cika bung. Abang kakak. Lepas ni ada 2 lagi aktiviti kita orang. Korang stay sampai habis. Okay, tengok apa kita orang buat lagi. Mami ada 2 lagi plan. Harap-harap menjadilah lagi. Kita nak going back to Jelatik. Mami nak pakai stokin.
Dia nak berganti ke Nanti kau rumah. No, don't go out. kita Nak letak baju kat bawah je. Nanti nak kemas beg. Waktu kita dapat mama. Oh. Rumah lah. Kenapa nak buat tempat mama? Wah, panas. Panas. Nanti balik lagi, Mi tunjuk gambar Mami mandi kat sini. Masa kecil. Tapi Mami pakai tudung masa tu. Ada kecil juga. Ya. Tengok nak. Kat rumah kat area pasal baju putih. Ini lebah apa besar. Buka bawah lipat. Susun dah baju semua. Mana? Mana susun dalam beg? Baru di bawah. Bukan nak mampu. Iya, awak apa tu? Nak air? Dah habis. Hujan belum? Dah habis, dah simpan. Kau juga simpan. Ada lagi lah. Ada lagi. Sikit lah. Adi tak nak pakai pampers ke? Kita Nak kencing? kita usah. Ada kencing kat dalam dia. Apa tu masuk mata dia? 2 kali. Lepas tu dia basuh. Tahu dah. Eh, Belum. Orang tak nampak. Tak apa, orang tak tahu adik isi. Salahnya bising cakap. Tak boleh tahu. apa awak tengok? Adi dah basuh dah. Menang lah. Apa awak tengok? Cakap tahu Tak lah. malu adik. Nanti orang tengok. Tak. Bukan tu, bukan susu. Kencing lah. Kencing. Merepek nanti tisu basah tu. Adik. Ayah lah. Au. Merepek nanti Tak. Nak dibeli coklat. Dah baby, jom. Cepat nak potong susu tu. Tak bagi mami dulu. Kakak ada apa-apa lagi tak barang kat luar? Ada. Adik cepat. Mesti tengok ni kalau putih. Dah pakai kasut. Dah, ya. Cepat. Bagi mami dulu. Mami kakak Uli dah hilang. Jom kita nak balik ke Jelate. Time untuk bersusu dulu sebelum kita gerak balik cari LRT ke Jelate. Sebab lepas ni nak pergi shopping coklat. Siapa nak shopping coklat? Bajet 100 je, okey? Mami tak boleh makan coklat banyak, diet. Let's go. Aduh. Beg ni memang bagus gila. Pergi Thailand. Bakar. Ini. Ya. Masukkan susu dia orang. Macam-macam boleh sumbat. Kita dah nak balik. Nak pergi shopping coklat. Dua orang tengah menyusu. Mami dah. Dia dah sana ke? Nak lah. Ini waktu This is my outfit. pagi dah. Kita dah on the way balik. Kali ni Mami pula dukung Yura. Sebab Yafa dah penat nak dukung Daddy. Kaki dia melecet. Dah tak ukur. Ayah bagus kan jalan kan? Ayah kuat. Mereka dia tinggi dia pun. Awak. Sini.
platform 1. Kita dah nak balik ke Jelatik. Last. Tunggu sini. 18.57. TV besar. TV besar juga. Stesen berikutnya Ampang Park. Kurang kelainan upaya. Terima kasih. Please offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya Datuk Kramat. Next station Datuk Kramat. Bye-bye. Sampai. Wah, gerah ada lampu. Wah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye kali. Bye-bye. Kita dah sampai di Jelatik. Datum. Ada apa tu? Macam mana? Mushroom. Kita nak pergi tu jajan chocolate fair. Dia ada sampai 6 hari bulan. Oh, bawah pun ada ni sale. Tu lagi shopping coklat. Diorang ni kan suka pepero. Yang pergi Langkawi selalu beli pepero sampai 4-5 karton tu. Kali ni kita shopping lagi kat sini. Katanya murah. Kita tengok. Ya. Dah sampai kat food fair. Banyak lagi tu. Kat sini ke? Kakak ambil bakul satu. Yang ni murah je. Pepero berapa pepero? 17. Kita tengah tengok nak beli apa ni. Tak ada laluan, sempit. Sana kakak. Nak cari pepero. Pusing dulu sekejap. Kami nak cari pepero. Bebeto. Truffle spring. Sedap juga. Truffle. Kakak nak coklat apa? Kau ambil tu. Pop besar tu. Asal ni kita nak bawa. Apa nak? Ni lah coklat dia ni. Ni ke? Popcorn botol. Yang ni apa? Creamy cheese. Tak ada ni. Adik mana adik? Adik nak tak ni? Yang sama dekat Ningso tu. Abang. Jadi. Nak ni. Tak tahu. Yang apa dah hilang. Ya ada jeruk ni lah. Papa laris. Tapi ni jambu batu ya. Ni tak guava. Makan nak coklat apa? KitKat. Tak ada makan yang ni. Jom. Baik ke Mami? Mana adik tak? Kakak nak beli apa tak? Pergi sampai sana tu Nutella tu ada. Kapan lalu? Sini. Ni berapa? 15?
15 ke? Kita boleh beli berapa? Jadi ada ke pepero hijau? Pepero. Berapa? Mana baik lah. Tak tengok aku. Buku berapa tu? Yang ni berapa? Nutella. Ya, dia ambil. Bukan tu Nutella. Makan ni. Sini, nak masuk dalam bakul. Kakak. Ya Allah. Sorry. Tak, 15 kan sana? Lupa dah harga dia. 15 dia tulis. Orang serbu macam apa? Ya? Lagi bersih makan. Letak je dalam tu. Ni apa? Ni apa wang? Kenapa? Sedap. Pistachio comelnya. Ya, Mami sini. Oh, kita dah buat bayaran. Akhirnya anak-anak menekan sangat nak aiskrim macam ni sebab dia tengok viral. So ni hasil kita beli tadi. Kita nak try sedap ke tak. Kita orang pernah makan dulu dekat Jepun, tapi memang sedap. Tapi dia tak adalah gambar dia depan ni kan dekat jajan ni. Yang kat Japan tu mahal lah, RM15 lebih. Macam tu lah kalau tak silap. 15.9 kalau Malaysia. Kalau ni RM10.9. So kita try sedap ke tak yang Malaysia punya. Buka. Adik mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Makan lah. Kita nak buat vlog. Kita nak buat story. Kita dah buka, kita nak try sedap ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia masam je sikit. Ni dalam ni manis lah. Ni macam pejal-pejal macam tu. Macam ni? Macam creamy mouse. Habis dah kat mulut Yaya. Jadi pitik. Kakak pergi toilet tu, lu nak kamera ni. Ada sini dia nampak se kamera. Sini. Aku nak try. Sini Kak. Dah. Bagi Mami sedap yang Jepun lagi. Kita dah buka, kita nak try sedap ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah buka, kita nak try sedap ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dalam tu. Mana rasa tak? Dia masam je sikit. Mana rasa tak? Manis lah. Mami, jom lah you. Macam Mami, jom lah. snapping. Kejap lah makan ni dulu. Aduh. Dah menekan-nekan lah anak Mami nak ni. So Mami dah jumpa. Kita try. Orang kata sedap. Ya dah. Sebab kita pernah makan tau dekat Jepun hari tu. Tapi tak adalah gambar kat jajan ni kan. Dia sama sebiji macam ni. Tapi sedap lah. Kita try yang Malaysia punya pula. Ni yang borong tadi. Kita dah buka. Kita nak try sedap ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia masam je sikit. Ni dalam ni manis lah. Dia macam pejal-pejal macam tu. Macam ni? Macam creamy mouse. Habis dah kat mulut Yaya. Jadi pitik. Ada dia. Yang pergi toilet. Dia nak kamera Mami.
Ada sini dia nampak masuk kamera. Sini, sini. Sini. Try. Tu agak. Agak. Bagi mami sedap. Ya Allah, Yura ni kan, dia suka sangat ni. Nekan-nekan nak makannya. Tak bagi mami makan habis. Sedap ke baby? Bahaya lah tepi ni. Sekejap macam mana buka ni. Okay dah. Orang ni beli air tu beli apa lama sangat. Ni beli air mineral kat DIY. Lama gila kalau pergi tiga tu. Buat kat sana sambung sini pula. Kami sempat borong baju dia orang. Hang treat Hello Kitty dan juga seluar Hello Kitty. Lepas tu kita orang sambung main kat sini. Dah nak tutup pukul 8 baru sampai. Ada lagi 1 jam. Tak tahulah dia orang ni tak kerti penat. Kakak ada warna purple. Lepas tu kan kita orang ada dapat voucher ni. Pergi main dekat mesin, yang mesin-mesin tu. Free. Ada berapa? Ada 6. Ada 10. Nak pergi main sebab dia last hari ni. So dapat hari ni kena main hari ni. Valid for today only. Lepas ni kita nak pergi makan pula. Tu makcik dia, malang dia tengah kemas. Orang pun dah habis nak balik. Tinggal kita je. Dah balik, datang sini pula main. Tak puas-puas. Kita mau habiskan masa dekat Kizuna ni. Kizuna ni dah nak close. Dia nak tutup. So nanti diorang akan tukar benda lain. Sama ada yang mesin-mesin tu ataupun case box. Nanti kita tengok. So kita habiskan sisa-sisa kenangan kat sini. Kakak! Mana lah kakak? Yura, buka stokin mama. Tengok ya. Dekat tepi kan. Cepat. Maddie ni lalu pula. Baby. Kak Maggie. Hai. Saya buat kuku dia macam tu. Yura. Awak yang kucing ke? Duduk cakap-cakap situ. Ha. Baby. Taruh tangan dia ya. Lepas Kizuna, kita pergi Molly Fantasi pula dalam Aeon. Sebab tadi kat Kizuna kita dapat free play main yang mesin-mesin tu. Ada dalam berapa belas? 15. Terus rambut lah tu orang ni. Tak kerti penat. Ayo dah. Jom. Rasa comel. Dia nak apa? Jadi, kad tu bawa tak? Kizuna. Dalam mami ada. Cincau. Baby. Tutup hidung dekat. Kicau mania. Kicau. Bela. Oh, let's go. Kita kena jalan je kat bawah ni.
3 budak gemuk dan 4 budak gemuk sebenarnya. Yang tolak tu pun budak gemuk. Alah, Yura dah penat kan. Mana gitu-gitu. Okey korang, sampai sini saja vlog kita hari ni. Sangatlah penat, teramatlah penat. Besok dah sekolah. Today is Sunday. So kita balik rehat. Kita nak pergi makan dulu. Diorang pun dah menekan-nekan. So thank you for watching. Thank you for support us. Jumpa lagi di next vlog.